Awak ni memang tak tengok phone kau? Siapa awak ni? Saya tengah lap motor kan. Tak nak panggil elok. Saya tanya ni, awak memang tak tengok phone ke? Ni phone saya ni ada dalam pakit ni. Dah kenapa? Dah tu. Susah sangat. Jawab je lah. Ya Allah, ya Tuhanku. Manalah saya nak perasan. Saya tengah lap motor kan. Awak. Sayang sangat motor buruk hang ni kan? Ni. Awak. Apa ni? Saya pun lap je tadi kan. Aduhlah. Awak ni Lah ni, masa pun tak ada. Saya tunggu awak call semalam. Awak tak call pun. Awak pun tahu kan semalam yang saya ni pirai. Saya tak dam pun tengok phone. Saya balik terus lena. Awak ni tak habis-habis dengan motor. Dan ni macam ni lah. Awak pilih antara saya dengan motor buruk awak ni, mana yang lagi penting? Janganlah cakap macam tu. Okey, saya mengaku. Saya ada buat salah. Saya minta maaf. Sudahlah. Kalau awak rasa awak telah tinggal dunia motor awak ni, lebih baik awak tinggal je lah saya. Dok pun awak kahwin je lah dengan motor awak ni. Ku coba untuk berlapang dada, lupakan semua cerita lama. Kan ku ikhlaskan kau bersamanya, meski hatiku ini kecil. Par! Kalau menyanyi, bicaramu, sentuhanmu kasih menghangatkan kenangan. Sedap suara aku, boleh masuk AJ Action. Par! Okey. Ada tu. Duk kata dah. Ni kalau buat muka kupang kalau tobat lahum kelih. Betul tak? Duk kata dah. Hang ni awak. Ni motor juga. At least bagilah masa dekat awak hang tu sama. Spend time dengan dia ke. Bukannya susah pun. Perempuan ni cuma nak attention dari kita je, mak. Alah. Bingung. Aku pun tahu benda tu. Tapi takkanlah dia tak boleh faham aku sikit pun. Han tak faham ni. Han faham tak bagi masa tu macam mana? Time motor. Time awet. Ni tak. Time motor pun motor. Time awet pun motor. Manjang motor. Lah ni Han nak mengajak aku pula. Hai Mami. Hai ingat. Dulu ni pun aku pernah ada awet sama macam dengan hang. Tapi lah ni dah tak ada. Sebab apa? Sebab aku selalu lebihkan motor daripada awet aku sendiri. Hang tengoklah ni. Satu markah pun tak lekat dengan aku. Aku tak mau benda ni berulang lagi. Cukuplah jadi dekat aku seorang je. Hang jangan. Hang fikir balik. Satu orang nanti kalau dia betul-betul muak dengan perangai hang macam ni. Silap-silap bayang dia pun tak nampak lah. Tak apa, Amir. Kau keluar dulu lah. Pergi mana? Relax lah. Tadi sebenarnya aku nak lepak dengan hang. Tapi lepas aku tengok muka hang macam tak ada macam ni, aku rasa better I go dulu. Okey? Tak apa, aku keluar. Jangan duk fikir hang lah. Assalamualaikum. Panas. Pakai obek tek. Oh, takut. Ayo, rapat. Bertanyakan teman mengapa hidup aku suram. Tiada jawaban, mereka suruh aku diam. Jadi aku
Kalau awak rasa awak terlalu tinggi dunia motor awak ni, lebih baik awak tinggal je lah saya. Dok pun awak kahwin je lah dengan motor awak ni. Aku sakit hidup dalam imajinasiku. Aku sakit lama dengan depresi. Han tengoklah ni. Satu markah tak dekat dengan aku. Aku tak mahu benda ni bolang lagi. Cukuplah di dekat korang ni. Han jangan. Han fikir balik. Satu orang nanti kalau dia betul-betul muk dengan panggil Han macam ni. Tidak-tidak sayang dia orang tak buat. Tak tahu sikit apa jadi masa depan aku. Aku sakit, aku sakit, aku sakit, aku sakit, aku sakit. Fikir aku buntu selama kan aku suasana membisu sangka beribu. Hak ni pun saya kalut sangat dengan motor dia. Dia terhegeh-hegeh buat cari aku. Pergi je lah sambung dengan motor hang tu. Aku sakit hidup dalam imajinasiku. Aku sakit lelah dengan depresiku. Aku sakit pernah fikirkan masa lalu. Tak tahu sikit apa jadi masa depan aku. Aku sakit hidup dalam imajinasiku. Aku sakit lelah dengan depresiku. Aku sakit pernah fikirkan masa lalu. Tak tahu sikit apa jadi masa depan aku. Aku sakit, aku sakit, aku sampai aku kau tinggalkan, pergi tanpa penjelasan. Padahal sudah ku manja, padahal sudah ku sayang, tapi sekarang ternyata sungguh menyakitkan. Tidak punya perasaan, diriku kau kecewakan. Percuma ku perhatian, dulu kau melihat apa, mengajakku berpacaran. Tapi sekarang cintaku kau terlantarkan. Kau tega membuatku luka, ternyata cintamu pahit rasanya. Menyesal diriku, sangat menyesal bercinta dengan kau, bercinta dengan kau. Kau tega membuatku luka, ternyata cintamu pahit rasanya. Menyesal diriku, sangat menyesal bercinta dengan kau.
buat apa kat sini? Awak, saya tanya awak ni kan. Awak buat apa dekat sini? Saya call awak tak angkat. Saya mesej. Ajak jumpa, awak sini. Yang hang kalut sangat cari aku ni awak ah. Hampirlah dengan motor hang ni. Hampir main motor hang ni bagi puas. Ya, saya tahu. Saya mengaku salah saya. Saya tak pandai bahagi masa dengan awak. Sebab itulah saya ajak awak jumpa. Saya takut awak berubah hati. Memang aku dah berubah hati. Awak, apa cakap macam ni? Semua orang dah buat salah kan? Bagilah saya peluang. Awak, saya cakap dengan awak ni kan? Okey, lah ni awak nak pergi mana? Saya hantar awak ke? Tak payah. Satgi akan ada orang yang main ambil aku. Sampai pun. Hang ni, hang memang tak ada hati ke? Nampak sangat pada dulu, hang bukan sayang aku pun. Teruk orang lain nak main-main aku pun, hang biasa je. Bukan aku tak sayang. Aku sayang. Tapi aku pun tahu aku ni terlalu banyak salah dengan hang. Sebab itulah hang layak dapat lelaki macam dia. Kesian kan hang ni? Itulah, masa aku ada, hang layan aku macam sampah lagi. Tapi bila dah tak ada, baru hang nak bagi masa kat aku, hang nak cari aku, hang nak layan aku elok-elok. Ya. Aku tahu benda tu. Oh ni, sebelum kita berpisah, hang tak ada kata-kata akhir. Yalah, lepas ni kan kita takkan jumpa dah. Tak ada kata. Hanya asa.